korang nak jual Lancer Convert CS ni, kenapa kita buka bonet belakang? Sebab kita rasa kita nak jual dengan bonet standard Apabila pakai bonet carbon ni tak boleh pakai spring. Dia macam tu. Pakai bonet ori dia stable sikit. So dah kita dah buka semua wire sensor tempat lock ni dengan kabel yang tarik yang korang buka bonet macam tu lah. So kita ada buka dua skru sini, bonet dah terkeluar, senang. So yang apa kita perlu buat ialah salin kunci ni kepada bonet kuning. Jom. Okay, tips je nak bagi tak nak pening kepala, tengok bentuk yang cat tu, ikut balik. So korang insyaAllah tak payah nak adjust. Tapi kalau kena adjust nak macam mana kan, tapi korang ikut balik lah dia punya bekas cat tu. Lepas sebut ni tadi ukur untuk apa ni? nak tengok rambang tu mana. Centerkan dia. Kalau kita dah boleh agak-agak. Itu sebab orang lama kan, orang lama. Cacat. Banana. So sebab asyik crack banana yang tukar balik pada manifold batu, tapi dia letak waste kit lah. Waste kit ni dia belum buat downpipe lagi. Untuk engine bay macam ni lah gaya dia, belum cuci habis lagi. So dia ada cover apa semua. So far so good, kereta tak ada masalah. Memang boleh tekan pergi. All wheel drive, kelar loceng, 5 speed. Endorse semua dah siap. Kalau korang tengok dalaman sangat-sangat kemas guys. Kita ada carbon fiber sini. You pause jap. Kita pergi belah ni. So kita ada carbon fiber sini, carbon fiber sini. Steering personal. Seat ni 30 years Recaro in Japan anniversary rasanya. Seat dia boleh seat dia buat korang boleh rest. Okay, kalau korang jalan jauh, korang boleh letak rest kaki korang punya peha lah. Android player
Mantap. Semua. So kalau korang tengok belakang, seat Evo 9. Buka video. Okay, kalau belakang seat dia Evo 9 Cantik, kemas kereta ni. Jom kita dengar bunyi dia. You pergi belakang. Start Dengar exhaust. So guys, kalau korang berminat dengan kereta ni, harga dia below 100k, 90k only. Tapi dia tak tahulah 90k tu akan berubah jadi 95 ke 85 ke. Ya saya. Ni. Cakap, yellow car is for sale. For sale. For sale. Kalau guna promo code Alana Naura, dapat harga murah. Tak dengar cakap. Dapat harga murah. Berapa lama? Okay, yellow car is for sale. Yellow car Is for sale. is for bad. Okay. Kalau nak beli, Kalau beli, call nombor di bawah. kau mana? Nombor Papa Alana. Nombor pala. Good. Good, Macam mana good? Buat good? good. Okay. Yellow car good. Yellow good. Okay. Thank you. Thank you. Yay. Bagi uncle punya Alana. Ni uncle punya. Sorry. Salah. Dah terus sendiri. Dah settle eh? Alright guys, selesailah kereta Demboy ni. Name pasang bonet belakang, spoiler dan tadi tutup tank. Kenapa kita buka tutup tank? Sebab kita nak sampel colour dan itu adalah bahagian paling kecil yang senang kita nak pergi kedai cat lah. Sebab kita nak matching balik colour body dengan colour bonet yang kita baru spray ni. So sebelum ialah bonet carbon, tak ada spoiler, dia ada ducktail. So yang sekarang kita pasangkan spoiler, bonet kuning, bonet besi. Yang sebelum ni carbon, bonet besi, dan tutup tank tu kita pasang balik. So itu adalah cara name pasang bonet belakang. Masukkan kabel apa semua dengan tutup tank. Itu cara name. So kalau korang ada method lain, korang boleh komen kat bawah. Macam mana korang pasang bonet? Ke korang sumbat je? Macam tu kan. Hari ni kita ada kereta viral daripada kau owner baru lah. Owner baru ni nampak kat sini dulu tu Nikasan macam masa Choi pakai kan sebelum Lucky Draw. Sekarang ni Hub Perfume, Hub Design. Rasanya kalau perfume ni dia termasuk dalam minyak wangi lah, wangian-wangian. So apa yang dia buat hari ni daripada Penang. Semalam dia cakap dia nak gerak. Dia gerak betul-betul guys. Dia nak buat apa guys? Dia masukkan link ECU. So ini kita punya tuner. Nampak? Tuner kita marah, bangun tidur lambat. Betul. Tuner kita Mak Dirin, dia bertanggungjawab untuk mantapkan kereta ni dan api-api untuk viral dekat event Norton Speedo tak silap 16 dalam hujung minggu ni. Sanggup dia datang, dia kata, "Bang, saya mesti viral lagi sekali. Saya nak api-api." So dalam ECU ni guys ada link. So kita dah akan buka chip lama. Buka chip lama dan masukkan chip link tu lah dalam tu. Sebab dia pakai plug-in ni, dia pakai casing yang original balik. Casing lama dia dalam kotak link tu lah. Mana entah. Dalam ni. So dia datang macam ni lah. Kalau korang yang tak pernah tengok link macam mana rupa, dia datang chip saja macam ni. Okay. Ni original ECU lah. So dia yang datang macam ni je. Casing korang kena pakai balik. Alright. Sebab dia nak kekalkan dengan dia orang punya combination plug-in tu.
Bila ayat plug-in tu dia maksudnya dia macam original ECU lah. So, lepas kita dah pasang plug-in, kita kena pasang map sensor untuk kita buang airflow sensor tu. Airflow sensor ni guys, sejenis benda yang dia bagus, tapi bila tebur-tebur ni piping tercabut ke apa ke, jadi payah. Nanti kereta tak berjalan sebab dia tak baca airflow. Apa airflow sensor tu, jap ni tunjuk. Dan time ni lah susah pula. Okay. Apa benda airflow tu kan, ialah ini barang. Selagi kereta korang ada benda ni, susahlah nak buat power sebab dia restrict. Dia restriction. Kalau kat sini airflow sensornya dia baca angin, tiba-tiba kat sini bocor. Nampak welding macam ni, orang kata apa, tak membantu sangat ah. Mungkin ada bocor tepi, mungkin ada bocor sini, mungkin ada blow off bocor. So kita tukar kepada map sensor yang ni. Kita tukar kepada map sensor. Benda tu kecil ni, cocok daripada intake terus masuk sini, right? So ni 3 bar map sensor. So recommended dalam 2.5 bar lah untuk korang boost. Korang nak boost 3 bar, korang tak boleh beli 3 bar. Nanti dia tak boleh baca sebab dia terlebih sikit ke apa. Korang beli 4 bar. Kalau korang nak boost 4 bar, korang beli 5 bar. Kalau korang nak boost 5 bar, korang beli 10 bar. Macam tu lah. So kita gantikan airflow sensor tu dengan benda ni. Kecil comel lote ni, jangan jatuh sebab dia ada banyak benda-benda chip dalam tu. So benda tu akan cocok daripada intake terus. Ni dia. So kita akan ambil daripada intake, cocok ke map sensor tu. Tak kisahlah kau nak letak map sensor tu kat mana. So bila ada benda bocor sebelum intake ni, map sensor tu tetap baca dekat manifold yang paling last untuk sebelum dia meletup piston lah. So orang kata lebih bagus, lebih efisien, lebih stable dan lebih accurate. Link mesti pair dengan map sensor. So guys, kosnya Allah tuanku memang tinggi. Kalau tak ada promotion memang demam. Member saya Hakim nama dia, dia tak boleh nak beli lagi sampai sekarang, dia refresh je. Sebab terlampau mahal. Harga dia 8,000 lebih. Korang boleh check kat Shopee. Untuk Link R34 8,600. Map sensor tambah lagi 600. Upah pasang, dyno, on the road tune, buat Swiss, buat apa, mau 10, 11,000, 12,000 macam tu lah. Nak main kereta guys, kena ada duit. Tak ada duit kau main jack je. Naik turun. Macam tu lah. Bukanlah maksudnya kalau tak mampu beli Link baru, tunggu offer orang Link second hand. Sebab Link ni yang bagus kan, yang suka, kalau korang beli baru, dia lifetime warranty guys. Janganlah ECU tu patah dua, acik dia nak lifetime warranty kan. ECU dia chip rosak, boleh. Tapi kos penghantaran ambil korang kena tanggung lah. Cuma diorang akan repair chip tu balik. So it's a good deal jugalah. Kalau korang beli 8,000 lebih, tiba ada rosak, korang tak payahlah keluar 8,000 lebih. Korang kena relax je kereta korang, hantarlah issue tu. So guys, jom tunggu Abang Mat pasang map sensor. Pasang. Kita nak tune kereta ni, kita tengok api panjang mana. Lepas tu bagi kat owner lah. Jom. Nah.